Sambutan ulang tahun UMNO ke-80 hari ini pada Isnin 11 Mei mencipta sejarah tersendiri apabila diraikan di tempat kelahiran parti itu di Istana Besar Johor di Johor Bahru. Sambutan bersejarah itu cukup simbolik apabila diadakan di negeri itu, lokasi bersejarah yang menjadi saksi kelahiran parti itu pada 11 Mei 1946. Ia sekaligus merealisasikan hasrat Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk mengadakan sambutan di istana berkenaan pada sambutan kali ini. Terdahulu, beberapa kenderaan pemimpin tertinggi UMNO mula memasuki Istana Besar Johor seawal jam 9.30 pagi. Selain Ahmad Zahid, turut kelihatan hadir ialah Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin bersama barisan kepimpinan tertinggi parti itu dari seluruh negara selain barisan Esko Kerajaan Negeri. Sambutan dijangka menghimpunkan ratusan pemimpin UMNO dari seluruh negara sebagai simbolik memperingati sejarah penubuhan parti itu. Suasana di sekitar pekarangan istana turut dikawal ketat dengan kehadiran anggota keselamatan sejak awal pagi bagi memastikan kelancaran lalu lintas di tengah pusat bandaraya Johor Bahru. Difahamkan bacaan Yasin akan diadakan sempena sambutan ulang tahun parti sejurus selepas pertemuan dengan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Barisan kepimpinan UMNO kemudian akan bergerak ke Ibu Pejabat UMNO Johor di Jalan Yahya Awal bagi mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT yang dijangka bermula jam 3 petang. Sambutan di Istana Besar Johor kali ini turut mencetuskan spekulasi berhubung pilihan raya negeri PRN dengan ada laporan media memetik sumber berkata cadangan mengadakan PRN difahamkan mendapat sokongan MKT dengan beberapa pemimpin tertinggi parti dijangka menghadap Sultan Johor pada Isnin 11 Mei.